Wah, tu dia. Tu. Itulah yang dia cakap. Itu dia. Oh, kena. Alamak, lepas. Allah, lepas. Oh, kena lagi. Kena baik. Alhamdulillah. Aduh. Ni 2 biji ni. Okey, assalamualaikum geng. Hari ni bersama aku lagi Geng Hutan 06. Hari ni lain sikit game aku. Hari ni aku nak pergi main dekat, nak bawa korang ke Tasik Bersiar Gerik, Perak. 2 bot Dek Mi bawa. So ni kampung Dek Mi. Kita nak try main dekat kampung dia ni. Aku dah banyak kali jugalah datang dekat Bersiar ni. Cuma kali ni special sikit, main dengan tuan rumah. Dek Mi akan bawa kita main dekat spot-spot yang mungkin sebelum ni kita orang tak pernah main. So ada hasil ke tak ada hasil lain ni, jom layan dulu video aku geng. Bismillahirrahmanirrahim. First strike of the day. Oi, kena tu seko lagi. Double strike. First strike of the day. Alhamdulillah. Oh, saiz tak? Pemantul. Oi, ada saiz. Bagilah. Double strike, tak ada. Abang Jo bagi strike, Abang Jo, tolong ah. Lama sangat dah tu kumpau. Kami mohon merayu sangat. Ini udah makan. Dia dah percaya dekat spoon tu dah. Habislah. Memang spoon tu je lah. Sepanjang carrier memancing tadi. Allah. Oh, terbang ikan. Yes. Sebarang yang pertama. Ikan target. Betul-betul datang ikan. Senses. Seksi lemon. Allah. Memang seksi lemon lah juga kat sini. Seringnya. Tadi kau pengen cakap aku ada main-main juga. Main lagi. Woi. Nyantol. Boleh kasih ke bawah ni. Kanan kiri, putar jari. Hai. Assalamualaikum. Woi, wow, lagi santai kawan. Follow ni. Numpang mancing jap. Comel. Dia cakap kupau ke? Kupau ke? Baik kau.
Oh, macam putih tu. Putih tu kan. Putih kan. Kuning. Oh. Bukan. Okey, tak dekat. Oh, ada strike. Oh, serabau. Serabau di situ ya. Serabau yang kedua. Serabau kedua. Ayo, ganggang melucut. Mantap. Serabau kedua. Nasib baik tak pindah. Pergi tempat geduk tadi. Siang kau panas. Baik geng, masa ni jam lebih kurang dah pukul 2 petang masa ni. Pukul 2 petang, so kita orang dah decide nak berhenti kejap, nak rehat. So kalau korang tengok ni ada pondok ni orang tempatan sini yang buat lah. So kita nak tumpang kejap, nak berhenti nak rehat, nak makan makanan ni. Dek Mi punya mak yang tolong masakkan, terima kasih banyak-banyak lah tuan rumah. So kita nak berhenti kejap, nak rehat, nak baring-baring, berturat kejap. Lepas tu nak makan, sekejap lagi lebih kurang pukul 3 kita orang akan sambung balik lah. So hasil petang ni korang tunggu dan saksikan. Oh, pantai pok rehat pun. Kalau foto ni. Rehat tak dah. Wow. Oh, pantai tu. Makan dulu. Yang ni tu. Besok. Menu mak dek Mi masak. Oh, dia. Special. Special. Ni apa dia ni bang? Tak. Special lah. Ni apa ni? Special lah ni kira ni. Kira special je lah. Special lah. Tak boleh mention lah, tak boleh beritahu lah. Apa dah. Rahsia. Yang pastinya bukan bewak. Oh, kau semua. Bukan bewak, bukan gigi. Petai. Petai. Mari. Oh, nak timun potong ni. Oh, nak apa lagi tepi sungai pula. Tumet. Jaga kaki. Aku nak baring kat situ ah. Rawai. Rawai. Tu. Tak. Ada ramai. Tu slow dia. Malas nak angkat biar dia teka ikan apa. Ikan apa pula dia dapat. Oh. Jangan angkat bang, jangan angkat. Biar. Jangan angkat lagi. Saja biar dia tanya ikan apa berada tadi dapat. Kau tengok lagi. Tak nak angkat. Iya.
Wow, triple strike. Nah, come on lah. Baling ke sana sikit. Ke kayu tu balik. Ni dah cerai susu dah ni kan. Saya sedang sedap tu. Saya haruan lah. Arwah ubat. Arwah ubat. Abang ubat. Wah, tu dia. Itulah yang dia cakap. Itu dia. Ya. Ambil belah sini bang. Ambil belah sini. Depan lagi. Tak apa. Ada. Oh, dia dapat. Kena. Tu, dia punya dapat. Rumah juga. Bang, cepat bang. Balik. Apa jauh. Aduh, ya. Tak boleh. Tak ambil. Besar. Gila. Dia pakai tu lah, chicken pencil. Dapat hasil demi tu? Dapat. Besar tak? Lagi bos. Aduh, dah jatuh atas dia dah. Ada gila sakit baki. Oh, apa yang patah ni? Patah ke? Tam. Tam pula patah. Allah. Patah tu cabut. Cabut. Longgang ke? Boleh tak? Tak sampai ada ni. Dok. Demo balik sampai tadi. Sampai yang beli. Yang luka ni tak sampai. Tak ada nak balik. Kena baik. Kena. Kanan jauh. Nah dapat. Aku cakap dah tadi. Dia cerita dah dapat. Woi. Stop. Let. Drag keluar, tak apa. Apa? Stay. Oh, saya. Stay. Solid. Naik terus, bos. Alhamdulillah. Aduh. Bang, abang tak boleh cakap sama dah. Aduh. Mantap. Asyik frenzy.
Oh tu bang. Oh. Gold digger. Ni tak banyak ni. Tak nak ambil, weh. Tak nak ambil, weh. Siut. Badi Abang Jo. Apa masalah dia sekarang ni? Apa masalah dia tak nak ambil ni? Aku marah. Nah. Allah, abang pergi depan bang. Hah, mana? Allah, okey, tak apa. Baik. Tak ada kah? Weh, baling dalam dah kan? Tak mau. Oh, gila hutang ni. Aduh. Aku tu kau geng waktu tu ni. Baling simpul pula tu. Hari tu tak jadi sungguh lah. No, belakang. Habis. Kita bot ke sana, Popo nak tarik ke sini. Tu depan bot dia bang. Depan tu bang. Grow sikit ni. Pecah habis lah. Tengok belakang apa. Naik sekali lagi ni aku dah standby duduk macam ni. Jangan tunggu bot gerak nak ketuk proper lagi. Kenapa macam aku nak dengar suara pot lah? Fight. Fight pula. Apa ni kot, dia ni kot. Fight. Buang sekali dengan bok-bok nanti pilih nak apa. Payah sangat.
Kereta ni tukar. Tak mahu. Ngam dah tu naik situ. Apa baling tu lambat pula dia nak jatuh. No, belakang. Jaga lah. Okey. Oh, Sampai lah. Sampai. ni. Allahu Akbar. Lilit pula dia. Tembel pula dia nak lilit. Tak tahu kau nak pakai gewang apa dah. Siut dah. Tukar gewang, tukar mancing, apa je kau nak tukar ni? Aduh. Cabut tangan dah tu. Oh, kena. Alamak, lepas. Allah, lepas. Oh, kena lagi. Kena lagi. Ekor lah. Balik. Alamak. Lepas lah. Member backline pula. Time tu nak backline. Ui, kena usut tadi. Ekor tu, betul lah. Ekor ke sisi? Betul ke aku pakai 12 gram? Ha. Allahu Akbar. Ambil lah Seiko. Yes! Kena. Mula ni kena. Yes! Mula ni kena. Alhamdulillah. Ada lagi. Nah, ada lagi. Aku dah kusut ni, tak boleh. 60 kan? Oh, tak boleh guna macam ni. Tak boleh guna. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Oh, trip mandi hujan. Mandi hujan. Tapi alhamdulillah view cantik. Subhanallah tu. Okey, baiklah geng. Jam pun lebih kurang pukul 6.40 dah petang ni. Hujan pun dah mula turun. Hujan turun dengan lebat ni. So kita orang decide nak balik ke JT lah. Sebab daripada spot last ni nak ke JT lebih kurang dalam 20 minit juga. Hujan pun dah lebat. Kita takut nanti dah gelap. Torchlight ada bawa, tapi kalau dalam cuaca yang hujan ni kita payah sikit lah nak tengok. Tengok sini hujan memang lebat. Korang boleh tengok videonya aku rakam ni. Hujan memang sangat lebat. Sampailah ke JT. Kat Perak ni dah lama sangat dah tak hujan. So, sekali hujan ni memang lebat. Kat ujung video aku ada letakkan sekali hasil tangkapan kita orang lah. Okey, itu je dari aku untuk video kali ni. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.